Hai semua, selamat datang. Pernah tak terfikir macam mana ya cara Raja-Raja Melayu dulu memerintah? Mesti kita bayangkan, alah, semuanya sama je. Anak ganti ayah, tahta turun-turun, kan? Tapi, apa kata kalau saya cakap sebenarnya ada satu kerajaan kat Malaysia ni yang pilih raja dia macam pilihan raya? Hari ni kita nak bongkar kisah dua tradisi pemerintahan yang memang sangat-sangat berbeza. Jadi, persoalannya macam mana sebenarnya kerajaan-kerajaan ni ditadbir? Jawapannya tu, bukan satu je. Sebaliknya, ia membuka mata kita kepada kepelbagaian sistem yang membentuk warisan unik negara kita. Jom kita mulakan. Okey, pertama sekali kita mulakan dengan model yang paling kita kenal, yang paling biasa kita dengar. Sistem Kesultanan Melayu. Contoh terbaik kita boleh tengok di Kedah, Kelantan dan Perlis. Dalam sistem ni, senang je nak faham. Kuasa tu mengalir lurus dari atas ke bawah. Di puncak sekali, sudah tentulah Sultan atau Raja. Baginda Ketua Negeri dan juga Ketua Agama. Di bawah Baginda, ada para pembesar yang bantu mentadbir. Dan di peringkat paling bawah, di kampung-kampung, ada penghulu. Nampak tak? Strukturnya sangat kemas dan tersusun. Tapi, jadi pemerintah ni bukan setakat warisi tahta je tau. Kuasa tu perlu disahkan, perlu diiktiraf. Macam mana caranya? Melalui adat istiadat. Sebab itulah istiadat pertabalan tu dibuat gilang gemilang. Ia adalah simbol kedaulatan dan pengesahan kuasa raja di mata rakyat. Dan jangan salah sangka, sistem ni bukan main cakap-cakap mulut je. Semuanya berasaskan undang-undang bertulis yang mantap. Undang-undang ni kita panggil Undang-Undang Tubuh Kerajaan, yang fungsinya lebih kurang macam perlembagaan negeri lah. Semuanya dah termaktub, peranan pemerintah, tanggungjawab rakyat, jadi pentadbiran pun stabil dan teratur. Alright, itu tadi sistem yang kita dah biasa dengar. Sekarang, cuba bersedia untuk sesuatu yang betul-betul lain macam. Jom kita travel sikit ke Negeri Sembilan, di mana modal pemerintahannya diterbalikkan 100%. Cuba bayangkan sekejap. Macam mana kalau ada satu kerajaan di mana raja tak warisi tahta? Sebaliknya, kuasa tu datang dari bawah, datang dari rakyat, yang memilih pemimpin mereka lapis demi lapis, dari bawah sampailah ke atas. Inilah dia keunikan Negeri Sembilan. Sistem yang sangat unik ni kita panggil adat perpatih. Asal-usulnya adalah dari masyarakat Minangkabau di Sumatera. Ada dua benda penting yang awak kena tahu pasal adat perpatih ni. Satu, ia bersifat matrilineal. Maksudnya, keturunan dikira ikut nasab ibu. Dan yang kedua, yang paling best, ia berasaskan prinsip demokrasi dalam memilih pemimpin. Jadi, kat sini kita nampak perbezaan yang sangat jelas. Sistem kesultanan, ia patrilineal. Kuasa dan tahta diwarisi ikut jurai bapa. Manakala adat perpatih pula, ia matrilineal. Jurai keturunan ikut ibu. Dan paling penting, pemimpinnya dipilih, bukan diwarisi. Dua jalan, dua pendekatan yang sangat-sangat berbeza kan? Okey, jadi macam mana sebenarnya sistem pemilihan dari bawah ke atas ni berfungsi? Bunyi macam rumit kan? Tapi sebenarnya tak. Jom kita pecahkan satu persatu langkah demi langkah. Segalanya bermula dari unit yang paling kecil sekali. Sebuah keluarga besar yang dipanggil perut. Dalam perut ni ada seorang tokoh yang sangat dihormati, iaitu Ibu Soko. Dia ni macam pakar rujuk adat. Bersama dengan ahli keluarga yang lain yang dipanggil anak buah, merekalah tapak asas untuk keseluruhan sistem ni. Langkah pertama, ahli-ahli dalam perut tadi akan duduk berbincang, bermuafakat untuk pilih seorang ketua. Ketua ni digelar buapak. Nampak tak? Proses demokrasi itu bermula betul-betul dari akar umbi, dari peringkat keluarga lagi. Lepas tu, kita naik satu tingkat lagi. Beberapa perut yang ada kaitan antara satu sama lain akan membentuk satu kumpulan yang lebih besar dipanggil suku. Ketua-ketua perut tadi, iaitu para buapak, akan berkumpul pula. Untuk apa? Untuk memilih ketua suku mereka yang digelar lembaga. Dah nampak kan corak dia? Dari bawah makin ke atas. Seterusnya, peringkat yang lebih tinggi dan lebih penting. Ketua-ketua suku, iaitu para lembaga tadi, akan bermesyuarat untuk melantik pemimpin bagi daerah-daerah utama yang dipanggil luak. Pemimpin peringkat ini dipanggil undang. Di Negeri Sembilan ada 4 undang yang utama dan mereka ni memang memegang kuasa yang sangat besar. Dan inilah puncaknya. Pemerintah tertinggi bagi seluruh Negeri Sembilan yang bergelar Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar, baginda bukan dilahirkan untuk memegang jawatan tu. Sebaliknya, baginda dipilih. Dipilih oleh siapa?
oleh keempat-empat undang yang berkuasa tadi. Jadi, lengkaplah satu kitaran demokrasi yang sangat unik wujud dalam sebuah sistem pemerintahan beraja. Hebat kan? Okey, walaupun cara memerintah mereka berbeza, satu benda yang menyatukan kerajaan-kerajaan ini ialah warisan budaya dan kesenian mereka yang sangat kaya, sangat indah. Walaupun sistem politik lain-lain, tapi bab seni, mereka berkongsi minat yang sama. Daripada kehalusan seni ukiran kayu, kepada kemahiran pertukangan senjata macam keris yang penuh simbolik, sampailah ke gerak-geri seni silat. Semua ni adalah warisan yang dikongsi bersama. Dan ada banyak lagi contoh. Siapa je yang tak kenal Wah Bulan dari Kelantan? Atau keindahan corak batik Kelantan? Belum lagi kita cerita pasal persembahan wayang kulit yang boleh buat kita terpukau. Ini semua bukti betapa kreatif dan mahirnya nenek moyang kita dulu. Jadi, sebagai penutup, jom kita fikirkan sejenak. Apa sebenarnya makna semua ni? Makna kepelbagaian ni untuk kita di Malaysia hari ini? Perkara paling penting yang kita kena faham ialah sejarah kita ni bukanlah satu cerita yang lurus, yang sama je dari awal sampai akhir. Tak. Sebaliknya, ia macam sebuah permaidani yang sangat cantik yang ditenun daripada benang-benang tradisi yang berbeza-beza. Jadi, inilah rumusan utamanya. Di satu pihak, kita ada sistem yang meraihkan kedaulatan yang diwarisi. Di satu pihak lagi, kita ada sistem yang menjunjung tinggi mufakat dan persetujuan bersama. Kedua-dua tradisi ni, walaupun nampak macam bertentangan, sebenarnya kedua-duanya telah membentuk siapa kita sebagai sebuah negara. Ia adalah sebahagian daripada identiti unik Malaysia. Dan saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada dua warisan hebat ini, tradisi kedaulatan dan tradisi demokrasi, apakah nilai-nilai yang kita rasa paling penting untuk kita bawa bersama ke masa hadapan? Fikir-fikirkanlah.